Assalamualaikum, selamat pagi. Berjumpa lagi kita hari ini. Hari ini kita berada di Pulau Pinang lagi. Datang mancing di Kelong. Hari ini kita memilih Kelong Faiz. Bermalam di sini. Besok pagi kita keluar. So hari ini takik gorgon. Tak dapat gorgon lagi ni. Harap dapat gorgon lah. Cakap 13 kilo. So jom kita mula siap-siapkan barang, setting. Kita mula mancing. Jom. Ini kita udah lama dapat dah. Rezeki juga tu. Tengok tu. Aduh, MJ. Makan time maghrib ni. Kat pukul 8 dah. Tu. Mantap. Tu abang kita duk mayang solat. Patah rut tu. Patah. Rut tak tahu dia kunci drag kuat sangat aku. Patah. Kan tak sang kilo dah aku ni. Alhamdulillah, syukur. Makna saya 1 kilo 1.365. Malam ni nampaknya kurang ramah ikan. Maghrib tadi je dapat sekok ikan MC. Lepas tu tak mau kat aku sebelah ni. Nampaknya rasa ikan tak mau makan dah rasa ni. Kita siap-siap tempat tidur. Tidur. So balik. Jom. Tilam angin kita. Siap.
rezeki kita ini. Oi balik di belakang tu. Kan batang. Bị độ phải. Jom dekat kali tu. Dekat. Iya tu. Kat dalam. Tu. Oh, dia bang. Ya kak bang. Yes. Ya kak bang. Okey. Waduh. Siapa pun minta sekarang 5 kilo baik. Bang minta 5 kilo. Alhamdulillah. Coba. Hah? Jangan kenapa? Tarik. Lawan. Main. Pinjuk. Penjuk. Main. Lawan. Hah? Mana dia? Nu. Tarik main. Jadi pinjuk. Dia padu. Tak asyik dah rakam ni. Dia. Baik. Hah? Buat suara kamera bang. Mana dia? Ini. Tengok dia. No. Mana dia? Dia. Tengok dia ni. Ni dah. Yang begini musuh ni. Tak. Mana dah? Ibarat kau. Cik rakam ni. Tak tekan. Allah Akbar. Boleh jalan. Cakap. Dia. Main. Dia. Kau bukan kuat. Kau jangan apa. Masuk kecil. Masuk. Masuk ke kau. Aku ada kena pala. Tak masuk. Besarnya. Masuk ni. Oh, alhamdulillah. Oh, syukur. Padu. Mantap, mak. Ih, berapa kilo ni? Apa? Wih, lekat sikit je tu. Nak jadi rezeki. Alhamdulillah. Rezeki. Waduh. Siap. Wih. Ha? 5 kilo tu. Pelampuk. Dah. Betul. Tapi gantung. Tadinya apa tahu? Abang kau ni. Ish. Tu kalau korek, kalau tahu korek ni patah. Gede tak? Tu ni. Ya tu. Abang korek. Một kilo ạ. Pih ni. Hah? Padok tunggu kan. 8 kilo dah tu. Hah? Lebih oh. Sayang tu. Di lampu tak ni. Video tak? Rekod peribadi.
Aduh. Rekod pribadi. Akhirnya jap ke pok tu. Tak pangkau. Rezeki yang Saya timbang kok. Ya. Timbang tengok noh apa. Macam mana? Tanggeri tak apa. Cakap tanggerik jali dulu tak apa. Ha? Cakap tanggerik jali dulu tahu. Saya dia. 5 kilo lebih. Tak nampak. Tak nampak. Tak apa. 50 kilo nampak tak? Tak nampak tu. Tu 5.585. Oh. 5 kilo lebih. Alhamdulillah. Padu noh. Rezeki target gagong dapat. Ya. Ambil gambar macam mana? Berakhirlah sudah hari ini kita mancing di Pulau Aman. Kita mancing di Kelong Faiz, dan hasilnya semalam dan hari ini 3 ekor semuanya. Semalam kita dapat ikan MJ, awal tu kita dapat ikan pok tak kenal. Lepas tu pagi ni kita dapat siakap. Oh tu siakap tu yang paling rare, paling hebat dalam sejarah kita ni. Tak pernah dapat ikan siakap. Dapat 5 kilo lebih. Alhamdulillah. Setelah beberapa kali mencuba, akhirnya dapat juga kita siakap. Memang nak cari siakap pun ada rezeki. So kita pun dah siap-siap ni. Kita tunggu bos Pai datang ambil. Barang pun dah kemas dah. So tengok ikan sikit. Dan tadi tu siakap 5 kilo lebih. MJ bawah tu ikan apa tu tak kenal. Mantap. Pemandangan cantik. Matahari tengah naik. So hari ni jaya. Kita jumpa lagi di episod yang akan datang, insyaAllah. Jambatan pula kot. Mungkin jambatan pula. Kalau tak jambatan pun Kelong lagi ya. So jumpa lagi di video akan datang, insyaAllah. Assalamualaikum. Jumpa lagi.